malam 11 Ramadan, hari di mana kita memperingati kewafatan seorang wanita yang hebat dan tinggi kedudukannya, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyerahkan seluruh jiwa dan raganya demi perjuangan Islam. Saat semua kaum Quraisy memboikot Rasulullah, Khadijah tetap teguh di sisi baginda. Beliau tak pernah mengeluh, tak pernah goyah, bahkan terus menjadi sumber kekuatan dan ketenangan buat suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat dunia menolaknya, Khadijah membenarkan. Di saat manusia meragukan, Khadijah meyakinkan. Tak pernah keluar daripada lisan Khadijah kata-kata yang mengecilkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, beliau terus menyokong, memberikan dorongan dan menjadi benteng kasih sayang dalam kehidupan baginda. Kemuliaan akhlaknya tidak hanya terikat dalam kelembutan dan kesabarannya, tetapi juga dalam pengorbanan, melepaskan seluruh harta demi Islam tersayang, sehingga beliau menghadap Allah dalam keadaan penuh kesederhanaan. Betapa tingginya martabat wanita ini sehingga Jibril sendiri turun menyampaikan salam daripada Allah kepada Khadijah, wanita yang Allah janjikan syurga ketika beliau masih lagi hidup. Kedudukannya dalam Islam begitu agung sehingga namanya terus disebut-sebut sebagai lambang cinta sejati, kesetiaan dan pengorbanan. Ia adalah seorang wanita, ratu yang meninggal tanpa mahkota. Semoga semua yang melihat video ini, tak kisah wanita ataupun lelaki, menjadikan diri kalian seperti mana Sayyidatina Khadijah. Wanita yang mulia bukan kerana paras rupa, tapi kerana kemurniaan jiwa. Semoga zuriat dan keturunan kita memiliki hati yang suci, akhlak yang luhur seperti mana Khadijah binti Khuwailid.